Sistem e-Move Staff Kolej Komuniti Jerantul dibangunkan oleh terdiri daripada Puan Zubaidah binti Muhammad Yassin, Puan Nur Amalina binti Abdullah dan Puan Nuradila binti Amrun. Senarai kandungan, latar belakang, penyataan masalah, objektif produk, pengoperasian sistem, impak produk, kesimpulan. Latar belakang. Dalam era pendigitalan semasa, pengurusan pergerakan aktiviti staf secara manual tidak lagi berkesan dalam memastikan pemantauan yang sistematik dan cekap. Sistem e-Move ini dibangunkan menggunakan Google Site. Sistem manual yang sedia ada tidak mampu merekod kehadiran staf yang terlibat dalam aktiviti luar seperti menghadiri mesyuarat, bengkel, kursus atau cuti. Secara keseluruhannya, pembangunan sistem e-Move adalah langkah inovatif yang bukan sahaja meningkatkan kecekapan pengurusan pergerakan staf tetapi juga memperkasakan sistem pendigitalan dalam organisasi. Penyataan masalah. Yang pertama, pemantauan pergerakan aktiviti harian staf secara manual kepada bentuk digital menggunakan Google Sites. Yang kedua, kesukaran untuk merekod kehadiran staf bagi aktiviti pergerakan staf seperti menghadiri mesyuarat, bengkel ataupun cuti. Ketiga, kesukaran pihak pengurusan mendapatkan laporan pergerakan staf secara masa nyata, real time. Ini adalah sistem manual maklumat pergerakan staf Kolej Komuniti Jerantul. Objektif: membangunkan sistem e-Move berasaskan Google Sites bagi merekodkan pergerakan staf secara digital dan sistematik. Memastikan ketelusan dalam pemantauan aktiviti pergerakan staf melalui sistem e-Move. Menyediakan laporan pergerakan staf yang boleh diakses pada bila-bila masa bagi meningkatkan kecekapan pengurusan organisasi. Ini merupakan paparan utama sistem e-Move Staff Kolej Komuniti Jerantul. Pengoperasian sistem. Pengguna perlu menyediakan komputer riba, desktop, tablet atau telefon bimbit. Sistem e-Move KKJP boleh dicapai oleh pengguna melalui link e-Move KKJP. Pengguna perlu mengisi maklumat yang diperlukan melalui borang yang disediakan di bahagian bawah paparan utama, iaitu e-Move Form. Dan seterusnya, klik e-Move Form. Langkah seterusnya adalah melengkapkan maklumat yang diperlukan. Dan klik butang hantar. Sistem e-Move KKJP merupakan sistem kegunaan staf di Kolej Komuniti Jerantul untuk pergerakan staf di pejabat. Berikut adalah ringkasan maklumat yang telah diisi oleh pengguna melalui e-Move Form.
Seterusnya, paparan yang lebih terperinci berdasarkan warna dan kategori cuti oleh pengguna. Berdasarkan sistem e-Move KKJP ini, setiap cuti atau ketidakberadaan staf di kolej dapat dipantau. Impak produk. Yang pertama, pengurusan kehadiran. Kedua, pengawalan, akses dan meningkatkan keselamatan. Yang ketiga, pengesanan pergerakan. Yang keempat, pengurusan tugas dan penggunaan sumber yang lebih baik. Yang kelima, pengesanan dan penilaian prestasi. Keenam, peningkatan kecekapan, ketelusan dan accountability. Yang ketujuh, peningkatan komunikasi dan koordinasi. Dan yang terakhir, kepuasan staf yang lebih baik. Secara kesimpulan, pelaksanaan inovasi sistem e-Move ini di Kolej Komuniti Jerantut akan membawa perubahan positif dalam pengurusan pergerakan staf. Ia bukan sahaja memudahkan pemantauan, malah memastikan operasi pentadbiran lebih cekap, telus dan berkesan. Di samping itu juga, inovasi sistem e-Move ini juga berpotensi untuk mentransformasi pergerakan dan pengurusan staf di Kolej Komuniti Jerantut, menjadikannya lebih terkawal dan berkesan. Sekian, terima kasih.